Siapa yang boleh kena TB ni saya klasifikasikan kepada dua lah. Pertama ialah memang benar mereka yang mempunyai imuniti badan yang rendah akan kena TB. Kalau kita lihat kan doktor, siapa yang berisiko untuk dapat TB dan sebenarnya orang yang sakit sahaja ke? Sebab kita difahamkan kalau contohnya orang yang dah berusia kan, adakah remaja boleh dapat, wanita boleh dapat, anak-anak, mungkin bayi juga boleh dapat TB. Sebab saya difahamkan TB ni boleh berjangkit doktor. Betul. Okey, jadi siapa sebenarnya doktor? Okey, kalau nak dikatakan siapa yang boleh kena TB ni saya klasifikasikan kepada dua lah. Pertama ialah memang benar mereka yang mempunyai imuniti badan yang rendah akan kena TB, mudah kena TB. Iaitu siapa? Yang pertama ialah HIV patient. Okey. Pesakit HIV. Pesakit HIV mempunyai risiko 30 kali ganda untuk dapat TB, lebih daripada yang lain-lain sebab HIV memang menyerang sistem imunisasi badan Dan selain daripada itu ialah golongan yang ada penyakit-penyakit kronik seperti diabetes, pesakit kencing manis, iaitu mak ayah kita kan. Mak ayah kita ramai yang ada kencing manis. Betul. Dan mereka sebenarnya menyumbang kepada 30% daripada pesakit TB yang ada di Malaysia. Betapa ramai pesakit TB yang ada, pesakit kita kata TB yang ada kencing manis pada masa yang sama. Selain daripada itu, risiko juga tinggi di kalangan mereka yang ada penyakit-penyakit yang melibatkan sistem akut pernafasan. Sistem pernafasan. Contohnya dia ada COPD. COPD ialah penyakit pernafasan yang sangat common di kalangan perokok. Dan juga mereka yang mungkin menjalani dialisis. Dialisis maksudnya dia dah pada fasa akhir penyakit buah pinggang, mereka juga berisiko. Dan juga satu fakta yang mungkin mengejutkan, perokok juga mempunyai risiko untuk mendapat TB 2 kali ganda lebih daripada bukan perokok. Sebab dia akan alter ataupun kita kata ubah fisiologi dari segi paru-paru kita itu sendirilah. Itu ialah daripada mereka siapa yang berisiko.